Assalamualaikum sahabat semua. Khabar mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel saya ya, di channel Masakan Nuriana. Saya nak sharekan resipi kuih, masak kuih badak Kuih badak ni simple je. Kuihnya senang dan mudah. Bahan-bahannya ni semua simple je. Kelapa. Ni pulut ya ni. Ni tepung gandum. 3 jenis bahan-bahannya. Ni garam. Masukkan sedikit garam. Okay, jom kita buat kuih ni ya. Kita masukkan tepung ni dulu ya. Tepung pulut dulu. Kalau tak guna ya. Masukkan 2 cawan ni ya. Dan tepung pulut ni. Kelapa ni saya masuk satu mangkuk ni, satu cawan ni. Satu cawan setengah aja ya. Ni saya masukkan tepung gandum dalam 2 sudu ya. Tepung gandum. Ni masukkan sedikit garam. Kita basuh kuihnya ya. Ni masuk air sedikit dulu ya. Ni saya guna tangan je. Kuih badak ni kuih orang yang dulu lah. Yang mak kita buat dulu masa kita kecil dulu kuih ni. Dia rasa macam lemak-lemak sebab dia masukkan kelapa ya. Masukkan air sikit lagi. Kuih orang lama-lama cakap ya. Ulilah hingga menjadi buah ya. Kalau kepatuhan tepung ni terlalu lembek, kita boleh tambahkan lagi tepung ya. Ya. Elok tak melekat dekat tangan. Jom kita getir kuih ni untuk buat kuih badak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kuih ni kita buat bentuk bulat ya. Bentuk macam kuih ronak ya. Tapi macam kuih ronak. Bentuk dia. Itu je kuih. Awang pun boleh buat ya. Itu senang dan mudah je. Bahannya 3 jenis bahan je, tak banyak. Ni kuih ni kita untuk buat untuk minum petang dengan kopi ya. Ini ya. Okay, jom kita masuk dapur goreng. Dapatlah dalam 17 biji ya. Ni saya buat besar-besar je ya. Untuk suka hati lah. Kawan semua nak buat kecil ke besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dulang ni sapu minyak dulu ya. Sebelum buat kuih ni kita sapu minyak sikit kat dulang ni. Kuih dah agak kuning, kita boleh balik ya.
Kadang kita goreng apa, kuih ni kita buat kuih ni guna pulut dia macam letup-letup lah. Jadi kita tambahkan, kita masukkan sedikit tepung gandum nak bagi dia meletup lah. Biasalah kalau kita guna tepung pulut ni, dia meletup kadang, gelembung-gelembung. Dan nampak kuning-kuning ni kita boleh angkat ya. Okay, dah siap goreng ni. Kita sira dengan air gula pula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sedikit air ya. Masuklah gula ya. Masuk 2 sudu gula ni. Ni masa buat air gula ni, buka api kecil je ya. Kalau nak masuk ke daun pandan pun boleh. Letakkan daun pandan wangi ya. Kita kacang hingga ni air gula ni petak. Lepas tu baru boleh masuk kuih ya. Okay, air gula dah pekat ya. Kita boleh masuk kuih ya. Ni saya tutup api ya. Ni saya kalau sira kuih saya air gula dah pekat tu memang saya tutup api. Gaul dah kuih ni dengan air gula ni hingga air gula ni melekat pada kuih ya. Alhamdulillah dah siap ya resipi kuih badak Kelantan ni. Kawan pun boleh cuba ya. Resipi mudah je. Okey. Kawan semua, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Riana. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencuba resipi senada muda, resipi kuih badak. Kuih badak lemak-lemak dan manis ya. Kalau tak suka manis, kurang ke gula. Kalau tak nak sirup pun boleh, macam gitu je sebab dia dah lemak kan. Kita masuk kelapa parut tadi.